Ini bab bacaan dalam sembahyang kusuf. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya pernah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersembahyang dengan orang ramai dengan berdiri. Fahazartu qira'atahu, saya mengagak bacaannya. Saya rasa dia telah membaca surah Al-Baqarah, dan perawi telah mengemukakan hadis seterusnya. Kemudian Nabi SAW sujud 2 kali, kemudian berdiri dengan memanjangkan bacaannya. Aku mengagak bacaannya itu. Aku rasa dia telah membaca surah Ali Imran. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW telah membaca bacaan yang panjang dengan menyaringkan suaranya. Maksud perawi yakni dalam sembahyang kusuf. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, pernah berlaku gerhana matahari, maka Rasulullah SAW bersembahyang dengan orang ramai dengan berdiri lama. Kira-kira dia membaca surah Al-Baqarah. Thumma raka'a, kemudian Nabi SAW rukuk, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya. Babun, adakah diseru pada ketika gerhana matahari itu berlaku untuk mengerjakan sembahyang, untuk mendirikan sembahyang? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata pernah berlaku gerhana matahari, maka Rasulullah SAW menyuruh seseorang berseru dengan mengatakan as-salatu jami'ah, sembahyang dengan berjemaah. Bab sadaqah fiha, ini bab bersedekah pada ketika berlaku gerhana matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, matahari dan bulan tidak gerhana kerana kematian seseorang, dan tidak juga kerana kehidupan seseorang. Apabila kamu melihat gerhana itu berlaku, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakbir dan bersedekah. Ini bab memerdekakan hamba pada ketika gerhana matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Asma, katanya Nabi SAW menyuruh supaya dimerdekakan hamba pada ketika Nabi SAW bersembahyang kusuf itu, yakni pada masa dia bersembahyang kusuf itu. Ini bab orang yang rokok 2 kali. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata pernah berlaku gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Maka Nabi bersembahyang dua rokok. Nabi SAW bersembahyang dengan rokok dua kali. Wa yas'alu anha, dan Nabi SAW bertanya tentangnya hatta injalat, sehinggalah cerah matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata gerhana matahari telah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berdiri, hampir-hampir dia tidak mahu rokok. Kemudian dia rokok hampir-hampir, sehingga hampir-hampir dia tidak akan mengangkat kepalanya. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, maka hampir-hampir dia tidak akan sujud, ataupun seolah-olahnya dia tidak akan sujud. Itu makna hampir-hampir itu. Kiranya macam tidak nak sujud dia. Kemudian Nabi SAW sujud, seolah-olah dia tidak akan mengangkat kepalanya. Boleh berlaku lah tu, cuma maksud dia sama lah. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, seolah-olah dia tidak akan bersujud lagi. Kemudian dia sujud, seolah-olahnya dia tidak akan mengangkat kepalanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, dan dilakukannya pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Kemudian Nabi SAW di akhir sujudnya meniup, dia siup gitu. Di sini disebutkan uff. Sebenarnya tidak gitu, dia begitu saja. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, Rabbi, Tuhanku, tidakkah engkau telah berjanji denganku untuk tidak menyiksa mereka
dalam keadaan aku ada di kalangan mereka. Bukankah engkau telah berjanji denganku bahawa engkau tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka beristighfar? Fa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada sembahyangnya ketika mana matahari telah pun cerah. Wasaqal hadis, dan perawi mengemukakan hadis seterusnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Samurah, beliau berkata, ketika saya sedang memanah semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berlaku gerhana matahari. Aku pun melemparkan anak-anak panah itu, dan aku berkata, pasti akan kulihat apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam gerhana matahari pada hari ini. Aku pun sampai kepada baginda. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengangkat kedua tangannya, bertasbih, bertahmid dan bertahlil dan berdoa, sehinggalah cerah matahari itu, hilang kegelapan daripada matahari. Faqara'a bi suratain, di dalam sembahyangnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 2 surah dan rukuk 2 kali. Babus salah 'inda zulmah wa nahwiha. Ini bab bersembahyang pada ketika berlaku kegelapan dan seumpamanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaidullah bin An-Nadhr, beliau berkata, ayah saya telah meriwayatkan kepada saya, katanya, pernah berlaku kegelapan di zaman Anas bin Malik. Perawi berkata, aku pun pergi kepada Anas. Lantas aku bertanya, wahai Aba Hamzah, pernahkah berlaku seumpama ini kepada kamu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu? Beliau menjawab, ma'adallah, sesungguhnya angin sahaja bertiup kencang, terus kami bersegera pergi ke masjid, takut akan berlaku kiamat. Babus sujud 'indal ayat. Ini bab sujud pada ketika nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ikrimah, beliau berkata, ada orang berkata kepada Ibnu Abbas, fulanah, yaitu salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mati. Fa kharra sajidan, terus Ibnu Abbas tersungkur sujud. Faqila lahu, maka ada orang berkata kepadanya selepas itu, adakah engkau bersujud pada ketika ini? Maka dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu nampak sesuatu tanda, maka bersujudlah kamu. Apakah tanda yang lebih besar lagi daripada kepergian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini bab bacaan dalam sembahyang kusuf. Bacaan tu apa yang dibaca, satunya. Yang keduanya, baca tu macam mana? Baca dengan suara yang derah kah, nyaring kah, ataupun dengan perlahan? Dalam perkara ni sebenarnya berdasarkan beberapa hadis, ia ada tak serupa lah. Dengan sebab tu ulama-ulama berbeza pendapat. Berdasarkan riwayat ini, terlebih dahulu kita tengok dari segi sanad dia ni. Muhammad bin Ishaq menceritakan Hisham bin Urwah dan Abdullah bin Abi Salamah meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar. Di sini kalau kita perhati di sini, adakah kedua-dua orang ni, Hisham bin Urwah dan Abdullah bin Abi Salamah ni, meriwayatkan daripada Sulaiman bin Yasar? Zahirnya nampak begitulah. Tetapi mengikut ramai ulama, dia kata Hisham bin Urwah tu dia ambil daripada ayah dia Urwah, dan Abdullah bin Abi Salamah tu saja yang ambil daripada Sulaiman bin Yasar. Bukan kedua-duanya ambil daripada Sulaiman bin Yasar. Sebab apa? Banyak hadis-hadis berkenaan dengan kusuf ini, Hisham bin Urwah dia ambil terus daripada ayah dia. Dalam keadaan dia boleh ambil terus daripada ayah dia, apa dia perlu ambil daripada Sulaiman bin Yasar yang sebaya dengan dia tu? Tidak perlu. Artinya ataf di sini atfun ala Hisham,